betul-betul tidur. Tak ada yang pelik-pelik bunyi telefon. Yes. Tidak ada apa-apa. Semuanya normal. Hari-hari biasa. Tuan, ni dia bilik kita orang. Ini bilik dia. Ya, betul. Bukti menunjukkan telefon dia digunakan beberapa kali malam tadi. Awak perasan tak? Saya sibuk. Kerja banyak. Tak sempat tengok. Ada seseorang yang tinggal di rumah. Rumah dengan mangsa. Saya ada tuan. Saya je. Ada tanda-tanda stres awak rasa perasan tak? Kepada Tidak. mangsa? Tidak pasti tuan. Dia hanya bersikap normal saja. Dia Awak dengan apa? Dia apa? Dia selalu senyum, tak pernah komplain. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Awak dan dia, hubungan awak serius? Mestilah serius Terbasak tuan. serius? Ya tuan. Dia bini saya tuan. Atau ada masalah awak yang simpan? Tiada tuan. Saya tiada masalah untuk disimpan. Ada orang lain? Ya. Tiada. Saya tiada orang lain. Ya saya. Kenapa tak? Kejujuran awak tiada gunanya semua apa. Setiap detail akan diperiksa. Mesej, rakaman, telefon, CCTV. Kalau ada sesuatu yang awak sembunyikan, ia akan terbongkar. Saya tak tahu apa-apa. Saya tak buat apa-apa tuan. Baik, kita akan semak semua. Tapi kamu kena ingat, orang yang paling diam kadang paling berbahaya. Baik tuan.